Raya ni kita boleh nampak makanan yang berlemak, berminyak, bersantan dan pedas. Tapi ada lagi satu punca lain yang menyebabkan gastrik, GERD dan anxiety yang ramai orang tak perasan. Jadi hari ni saya nak kongsikan 5 jenis makanan yang boleh cetuskan angin dalam badan. Korang semua wajib save video ni dan repost juga video ni supaya ramai lagi boleh dapatkan info penting ni. Yang pertama, sayur mentah yang keras. Contohnya kobis, toge, batang sawi atau kangkung. Jenis sayur-sayur ni dia susah nak hadam dan menyebabkan perut rasa berangin. Yang kedua, makanan yang berasaskan ke kacang. Contohnya kuah kacang ataupun kacang yang bersalut. Memang sedap, tetapi ini antara penyumbang angin yang paling common. Yang ketiga, makanan bertepung. Contohnya kuih raya, roti manis. Ini kalau makan banyak boleh dikembung tau. Yang keempat, makanan pulut macam lemang, ketupat, dodol. Tekstur dia berat, jadi dia akan ambil masa lama sikit untuk hadam. Dan yang kelima adalah makanan penapaian. Contoh tapai ubi, tapai beras. Proses fermentasi tu boleh menghasilkan gas dalam perut. Semua makanan ni memang sedap, boleh je makan tetapi masih perlu berpada-pada. Nanti risau kembung dan tak selesa satu badan. Kalau selepas makan tu ada rasa berangin ataupun perut tegang, standby je Swiss Gel ni. Sapu pada bahagian perut ataupun dada, bantu berikan rasa lega dan kurangkan rasa ketidakselesaan. So, kalau anda semua nak lebih banyak tips beraya dengan perut yang selesa, jangan lupa untuk follow dan join live kami. Kita sama-sama ikhtiar.